Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Kelantan 2024, kertas 1 soalan 11. So tajuk dia ada fungsi trigonometri. Soalan A ni dia suruh kami menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas. Dia minta kami cari nilai yang berikut. So A tu, okay. So cos negatif 225 degree lah. So mula-mula kami guna konsep sudut negatif lah. So kamu sudah belajar semua. So dia akan menjadi cos 225. Then kami mau tukarkan dia ke sudut tirus. So sini kami akan guna jadi tolak cos. Sini 225 minus 180 degree. So this one will get negative cos 45 degree. Then sudut cos 45 kamu sudah belajar. So last negatif 1 per square root 2. Okay. So 2 cot 5 per 3 pi. Okay. So sini saya mau tulis ni. Sini bawah sini lah. Okay. So ini adalah radian minyak. So sini kalau kamu tak biasa, kamu mau tukarkan dia ke sudut pun boleh. So sini saya tak tukar lah. Okay. So sini first step kami guna definisi bagi cot. So bermaksud dia adalah 1 per tangent. Okay. Then kita mau tukarkan dia ke pada sudut tirus. Okay. So sini kami guna mau 2 pi tolak ni kan. Tapi semasa kami tukar saya tulis dalam hodoh okay. So semasa kami tukar sini akan jadi negatif dah. Okay. Konsep tu saya tak jelaskan kamu semua belajar ya. Okay. So this one will get negatif 1 per tangent pi per 3. So tangent pi per 3 kamu pun sudah belajar dia ada nilai yang tetap. So maka final answer will get negatif 1 per square root 3. B tu dia suruh kami selesaikan persamaan trigonometri ini. Okay. So sin x minus 2 equal to cos 2x. Okay. So sini kami macam mana buat dulu. Okay. So sini cos 2x ni kami boleh tukarkan jadi sepadan sin lah. Okay. So sini jadi sin square x tolak 2 sin x. So sini kami tukarkan jadi 1 tolak 2 sin square x. So kami rearrange jadi 3 sin square x tolak 2 sin x minus 1 equal to 0. So ni macam bentuk kuadratik dah. So kami buat pemfaktoran 3 sin x plus 1. This one sin x minus 1 equal to 0. Then sin x sama dengan negatif 1 per 3. So sin x sama dengan 1. Okay. So dia suruh kami beri jawapan dalam sepadan pi lah. Okay. Tapi untuk soalan ni jawapan dia tak berapa cantik lah. Okay. So kami mula dengan bahagian ni. So kami cari sudut tirus dia dahulu lah. Sudut rujukan dia dahulu. So sin 0.1082 pi equal to 1 per 3. Okay. Then 41 sin pi per 2 equal to 1. Then bermaksud x sama dengan. Okay. So biasanya kami susun dari kecil ke besar lah. So x sama dengan pi per 2 lagi pi plus 0.1082 pi. Sebab ini dia negatif lah. So bermaksud mau berada di sukuan ke-3 dan ke-4. So lagi satu adalah 2 pi tolak 0.1082 pi. So mean the final answer is pi per 2 1.1082 pi lagi 1.8918 pi.